Kedatangan Johor Darul Tazim JDT ke Jepun wajar dihormati, namun pemain San Francisco Hiroshima FC enggan mengabaikan kelebihan mereka meskipun berada di posisi ketiga kumpulan AACL Elite ketika ini. Diketahui JDT berada di tangga ke-6 dengan mengumpulkan 8 mata, manakala San Francisco Hiroshima FC mengumpulkan 11 mata. Perkara tersebut diungkapkan oleh Kapten Tengah San Francisco Hiroshima FC, Sho Sasaki, yang tetap menghormati setiap pasukan lawan termasuklah JDT meskipun pernah bertemu beberapa pemain Harimau Selatan sebelum ini. Menurut Sho Sasaki, pengalaman berdepan pemain-pemain terbabit sedikit sebanyak membantu beliau untuk memahami corak permainan mereka menjelang pertemuan dengan JDT nanti. Kami menghormati kualiti pemain JDT. Saya sendiri pernah berdepan dengan beberapa pemain mereka dan memahami sedikit sebanyak corak permainan pasukan itu. Jadi kami akan melakukan yang terbaik, apatah lagi kami punya kelebihan bermain di gelanggang sendiri. Ini pasti menjadi perlawanan besar, namun jangan dilupakan bahawa San Francisco FC kini berada di tangga 3 kumpulan A, tegas Sho Sasaki ketika ditanya setelah perlawan menentang Farin Nagasaki yang berakhir 3-1 atas kemenangan San Francisco pada Jumaat. Tambah beliau, sasaran utama San Francisco FC masih tetap sama, iaitu untuk mencapai kemenangan apabila beraksi di laman sendiri dan mahu kekal fokus demi melaksanakan misi tersebut. Kami akan kekal fokus kepada sasaran utama, iaitu meraih kemenangan. Aksi San Francisco FC melawan JDT bakal berlangsung di Stadium Edion Peace Wing Hiroshima, 10 Februari 2026 ini. Prediksi di kalangan penyokong pun beragam, seperti Semut Hitam yang memprediksikan JDT bakal sukar mengalahkan Hiroshima FC. Mengingat klub yang JDT lawan itu dari Jepun, jangan anggap mudah San Francisco FC itu dari Jepun, bukan klub China atau Korea, luahnya. Berbeza dengan Abdul Hadi Ahmad, yang memprediksikan JDT bakal menang 3-0 atas Hiroshima FC, JDT bakal merepotkan pemain Hiroshima FC dalam setiap lini. Apatah lagi JDT ketika ini sudah diperkuat dengan beberapa pemain yang sempat digantung FIFA. Arif Aiman pun kemungkinan diturunkan, ungkapnya. Akhirnya sekian informasi kami buat, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe.